Ini dia guys, Suzuki Fronx sebelah saya ni, sebuah SUV segmen B compact yang sangat kecil. Korang tengok je lah kunci dia pun, cenonek je. Alright, kereta ni baru saja dilancarkan. Kita boleh comparekan kereta ni dengan Honda HR-V, Proton X50 ataupun Mazda CX-30 sebabkan harga dia lebih kurang lah. Hari tu korang ingat Suzuki Swift dia dah tamatkan production dia, dan harga dia pun jadikan kontroversi juga. Termasuklah juga kereta ni. Kereta ni bukan saya seorang saja, termasuk media-media lain pun banyak juga diorang question kenapa dia sedemikian. Baik dia punya harga, baik dia punya specs, baik dia punya size pun. Sebab korang tengok sendirilah, dia sebuah SUV yang kecil tapi kenapa harga dia sedemikian. Saya akan cerita semua benda tu dalam video ni sebentar lagi, dan juga saya akan ceritakan pengalaman saya drive kereta ni selama 5 hari. Saya akan sharekan dekat korang apa yang bagusnya dekat kereta ni, apa benda yang tak bagus, dan apa yang saya suka dan tak suka dalam video ni. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe. Saya Alim Asri, this is Suzuki Fronx, so let's go. Strategi So we create. Conquer. Alright, benda pertama yang saya nak ceritakan harga dia. Jom kita start dengan harga dia. Harga kereta ni RM147,000. Kalau korang tahu Honda HR-V higher spec punya EHEV, RM3,000 lebih murah daripada ni, RM144,000 macam tu. Kalau comparekan dengan Tigo Cross, dia lagi kecil. Comparekan dengan Proton X50, dia lagi kecil. So harga sahaja dah buatkan media-media lain termasuk saya macam kenapa Suzuki buat sedemikian, kenapa mereka tak try untuk improve dan lawan harga dengan brand-brand lain. Kereta ni dia CBU dekat Indonesia, dia assemble dekat Indon dan diimport ke sini secara CBU. Kalau dekat Indonesia, dia jual kereta ni harga RM80,000 sahaja, tapi masuk Malaysia almost RM150,000. Itu that's it untuk harga dia. Bahagian depan ni korang boleh tengok, dia memang main two tone color. Yang saya dapat ni adalah hybrid punya sistem. Alright, dia main kemasan chrome dan warna orange glossy finish dekat sini, dan grill dia warna hitam. Logo Suzuki dia pun besar. This is typical Suzuki punya design lah. Dan lampu LED dan juga daytime running light dia pun ada. Semuanya LED beam projector. Alright, itu saja dekat bahagian depan dia. So untuk bahagian tepi, rim dia pakai bersaiz 16 inci one tone color, dan dia adalah front wheel drive punya car. Cermin dia pula full bila korang lock je, tapi bila korang unlock kereta, dia tak unfull balik. Korang kena start engine baru dia unfull. So kalau dari segi bigger picture dia, saya lagi tinggi mak daripada kereta ni. Dia sangat kecil dan sangat narrow. Dan dekat door handle ni pun cara macam kereta Azia tahun 2016 punya. Tekan button, buka. Lepas tu roof rails okey lah untuk practicality. Overall memang dia nampak narrow lah. Dia nampak kecil, narrow, boleh kata sporty looking jugalah. Jom kita tengok dekat bahagian belakang dia pula. Untuk bahagian belakang dia saya suka. Saya boleh admit dia nampak cantik. Dia nampak sporty dengan LED tail light street bar ni, dengan font Fronx, lepas tu tulis hybrid dekat sini. Dia punya spoiler pun very subtle, tak adalah terlampau menonjol sangat. One with the car lah orang cakap. Dan akhir sekali benda yang saya kecewa, tak ada power boot guys. Ada lever je lah. Once korang tolak, dia open sendiri. So saiz boot dia ni bersaiz 308 liter dan ada spare tayar. Kalau korang tengok betul-betul dekat boot dia ni, dia macam dalam sikit daripada kereta-kereta lain. Kalau ikut space as in numbers, tak besar sangat pun 308 liter. Other than that, ada lampu kat situ. So korang nak cari barang waktu malam. Sini ada apa? Ada dia punya kit untuk korang punya spare tayar. Ada dia sedia kat sini. Selalu kat bawah, dia main kat tepi pula. Dan boleh full juga seat belakang ni buat 60-40 split, tapi saya tak rasa dia make a difference sangat kot. Mungkin dalam hampir 1,900 liter lebih. So belakang ni yang saya suka adalah exterior dia je lah kot. Power boot tak ada, design je lah cantik. Ada jugalah camera sensor. Camera sensor dia ni pun ada juga, boleh saya nak komen. Okay, sekarang kalau yang tengok dekat bahagian dalam dia, Suzuki claim is a premium cockpit punya design, dan saya hanya nampak kalau yang premium sangat pun dia just main two tone color je leather dia. Warna macam burgundy ni dengan black punya combination ni. Okay lah, cantik. Tapi soft touch ada ke tak? Tak ada. Plastik keras. Ini pun keras, bukan soft touch. Dia pun sama bukan soft touch. Soft touch dia hanya ada dekat bahagian pintu ni. Ni ada soft touch cushion dia sikit. Dekat door handle ni. Lepas tu untuk infotainment dia adalah bersaiz 9 inci yang ada Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay ada wireless, Android Auto setahu saya dia perlu wired. Lepas tu dia ada power outlet dia, satu sini type A dengan power outlet yang macam ni, traditional punya, dan ada satu wireless charging port dekat sini. Tak ada type C langsung, and 2 cup holders. Okay, lepas tu tengok armrest dia kan. Standard selalu kalau armrest saya boleh masuk sampai siku tau, walaupun dia tak besar. Yang ni sini je kan. Alamak.
punyalah kecil. Dan handbrake, mungkin korang akan question lah, kenapa rasa dengan handbrake? Tak adalah, selalu kereta harga macam ni at least EPB dan auto hold. Kereta ni tak ada EPB, tak ada auto hold. And lampu oren tekan macam ni. Ini kereta Azia saya pun macam ni juga, tahun 2016 punya. Meter cluster dia bukan digital, analog, tapi ada satu tengah-tengah ni. Ini dah macam Myvi punya style kan. Myvi ke Azia tak silap saya. Dua-dua analog, tengah-tengah tu digital. Lepas tu korang tengok dia punya cermin ni. Saya punya driver tak ada cermin. Dia just cover shade. Passenger sahaja yang ada. Passenger ada cermin, driver tak ada. Lepas tu adalah something special dia, iaitu head-up display. Head-up display dia pula, korang perlu tekan button ni lama-lama and then dia akan buka. Okay, ini saya boleh puji lah. Sebab apa? Korang boleh buka and tutup. Ada orang annoyed dengan head-up display ni. Ada orang tak suka, macam mengganggu lah fokus diorang. Steering dia jenis teleskopik dan juga boleh tilt. Ni nasib baik. Boleh lah, boleh adjust. Alright. Lepas tu ada gear shifter dekat sini untuk korang nak buat manual. So itu saja untuk bahagian depan dia. Juga tengok dekat bahagian belakang dia. Alright, untuk bahagian belakang dia, bila korang masuk, korang akan rasa macam kenapa dia seat macam tinggi sikit lah? Yes, sebab bateri hybrid dia letak di second row punya lantai, bawah ni. Bawah ni ada bateri. Lepas tu lantai dia tak rata. And then charger dia saya boleh puji sebab dia bagi variety. Ada type A, ada type C. Corong aircon dia ni kecil je. Seat belakang ni tak ada pocket untuk driver, passenger sahaja yang ada. Lepas tu tak ada cup holders dekat sini, armrest dia tak ada. And ini kalau 3 orang badan yang normal duduk selesa, paling optimum 2 orang lah. Kalau 3 orang badan besar, I would not say this is a comfortable seat to be seated for 3 big guys. No. Headroom dia okay. Tak terlampau tinggi, tak terlampau rendah. Just okay lah. Ada door handle kat sini untuk korang gantung baju dan pegang. Dan ada cermin kecil je sini. Dan lupa saya nak mention, dia ada 6 airbags. Okay. Ada SUV yang dekat luar sana pun, yang besar pun, bearing bawah dia bagi 4 saja. Agak-agak lah. Tak perlulah sebut brand apa. Yang ni ada 6. Okay, ni saya boleh puji. 2 depan, 2 pillars, 2 belakang. So itu dia exterior, side profile, interior, boot space apa semua. Saya dah ceritakan benda-benda yang saya suka dan benda yang saya tak suka. Sekarang adalah masa untuk test drive kereta ni. Dan saya akan ceritakan paling penting dia punya fuel efficiency dan driving feel dia dalam driving scene ni. So let's go buat kereta ni. Kereta ni pakai 1.5 liter NA 4 silinder hybrid yang menghasilkan 103 horsepower dan 138 Nm of torque. Dia punya gearbox pakai 6-speed automatic transmission. So setelah saya bawa 5 hari kereta ni, saya nak cakap pasal dia punya fuel efficiency ataupun fuel economy dia dulu. Suzuki claim kereta ni boleh pergi 700 km full tank lah. Tank dia pun 39 ke 36 liter, saya tak ingat. Tapi around that, dia bukan 40 liter ke atas. Tapi saya dah bawa daripada Petaling Jaya balik Ceras, lepas tu pergi Kelang, pergi Bangi, dari Bangi balik Ceras balik. Total saya dapat dalam 375 liter, 380 liter macam tu. Dah tinggal 1 bar dan lampu kuning tu dah menyala. Dan dia punya fuel efficiency pula saya dapat 11.4 liter per 100 km. Mungkin diorang kata cakap macam 700 km tu mungkin saya rasa bawa 80 je, tak apa 100 paling tinggi. Straight highway tu mungkin boleh sampai lah. Saya bawa urban, bawa highway, ada banyak berhenti, ada lalu jam sikit. Kalau yang realistically main driving, rasa kalau push sangat pun 400 km lah. So tu that's it untuk dia punya minyak. Okay, untuk driving feel kereta ni, handling, cornering, lenjan corner yang narrow, tajam apa semua sedap. Ini saya rasa disebabkan low center of gravity kereta ni dan dia punya weight distribution pun rasanya balance depan dan belakang. Walaupun dia tak pakai multi-link untuk belakang dan depan dia pakai McPherson strut kan. Strut bar, kita tahulah bantu sikit dari segi cornering. Especially kereta ni pun front wheel drive. Untuk driving feel kereta ni saya boleh katakan sedap. Sangat sedap lah untuk saya lenjan corner yang narrow, corner yang panjang dekat highway. Saya rasa sangat stable lah. Cameraman tunggu kejap belakang buat kerja gila sekejap je macam ni. Dia tak rasa body roll tu, saya boleh kata almost 0% tak rasa. Kalau kereta-kereta lain, especially SUV yang besar, of course korang akan rasa kan. Yang ni korang akan rasa sangat-sangat stable lah. So untuk dia punya 0 to 100 pula, dia punya dari segi pick up lah kan. Ini adalah mild hybrid still. Walaupun dia mild, still Suzuki claim hybrid. Korang boleh dapat 0 to 100 dalam 10 second lebih. Ataupun 11 kalau bawa 3-4 orang dekat belakang. Itu bagi saya agak slow sikit lah. Top speed dia boleh dapat 180. Saya tak try 180, tak dapat nak bawa betul-betul dekat highway. Tapi 160, bila saya bawa, saya rasa stable. Tak rasa sampan pun. Okay, ni saya boleh puji lah. Again, ini semua disebabkan dia punya low center of gravity lah. Kereta ni rendah and ada key lah. Dia punya teknologi dari segi ADAS kan. Dia punya
lane departure warning, lane keep assist, rear cross traffic alert, dia semua tu saya boleh kata ADAS level 2 dia function very well. Kadang-kadang bila saya bawa dekat highway, kadang terlebih line sikit kan, memang automatically dia punya steering corner betul-betul untuk jangan bagi korang keluar lane kan. Benda tu function lah, benda tu penting. Keselamatan ni kita tak boleh cakap alah benda tu tak penting, tak payahlah sangat. No, ADAS level 2 dia function elok lah. Kadang-kadang bila saya reverse, ada motor lalu ke apa, dia turun tit. Okay, works very well. Lepas saya dah bawa almost 400 km kan, daripada PJ balik ke Bangi, Kelang, Ceras. Kereta ni surprisingly seating position dia, saya tak rasa lenguh dan saya tak rasa penat bawa kereta ni. Tak tahulah, mungkin sebabkan dia punya leather design ni, dia support kot belakang pinggang saya ni. Saya bawa sangat selesa lah untuk jarak jauh, tolak lah fuel efficiency. Kereta ni sedap untuk bawa jalan jauh. Kereta ni kalau korang bawa lalu jalan-jalan yang bumpy kan, ataupun bumper, saya tak rasa bouncy sangat. Dia well balanced macam saya cakap tadi, sebabkan kereta ni rendah. Sedap lah untuk buat jalan jauh, dan kalau jalan yang bumpy pun korang rasa stable. Tapi kalau dari segi pick up tu, contoh kalau macam nak comparekan dengan Pro 2 Ativa, sedap lagi lah dari segi pick up sebab dia ada turbo kan. Yang ni tak ada, walaupun dia 1.5, 4 silinder, mild hybrid, tapi pick up dia saya rasa kurang sikit dekat situ. Tapi nak bawa jalan jauh, lenjang kat highway kan, kereta ni sangat stable. Dia tak membuai, tak rasa sampan ke. Best lah kereta ni. Ok, jom kita test bouncy ni dua bumper ni. Nampak? Dia smooth je. Dan dari segi NVH kereta ni, saya boleh katakan dia decent lah, dia okey. Dia tak adalah yang paling senyap dan dia tak adalah yang terlampau bising. Okey jugalah dia punya NVH. Okey, ni saya try corner sekejap, saya bagi gap. Corner yang tajam tapi saya tak rasa body roll. Benda ni lah boleh puji dekat Fronx. Dan satu lagi benda yang saya boleh puji, dan memang saya nak puji pun, dan cameraman saya ingatkan saya tadi, saya baik, thank you Dan, adalah dia punya physical button. Ini benda yang saya suka lah. Korang nak dari segi aircon, dari segi volume button, dari segi dia punya camera 360, dia punya ADAS function link keep assist tu kan, korang nak on nak off ke apa, head up display pun sekali, semua physical button, bukan yang dekat touchscreen. Kalau kat touchscreen, benda tu bahaya satu, makan masa pun satu. Korang nak fokus tapi nak alamak, swipe left, swipe right. Ramai orang akan agree benda ni, sebab kalau kat touchscreen leceh. Dekat infotainment dia cukup lah kita nak control Waze dan lagu macam playlist macam tu, cukup. So korang rasa macam ni, adakah kereta ni berbaloi ataupun tidak? Korang tinggalkan komen dekat bawah. Tapi cuma kepada peminat Suzuki dekat luar sana yang memang betul-betul niche fan Suzuki lah, saya nak tanya korang, apa yang buatkan korang sayang sangat dengan Suzuki ni sampai memang lebih kurang jadi macam almost Suzuki car collector? Cuba komen kat bawah bagi saya dan orang-orang lain yang kurang faham dan mungkin kurang minat dengan kereta ni untuk faham mentaliti korang. Alright? Okay, itu saja daripada saya, Alim Asri. Tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ni kepada rakan-rakan dan family korang di luar sana, supaya video ni punya engagement boleh naik lagi dan kita orang pun boleh produce konten yang lebih menarik pada masa akan datang. Saya Alim Asri, Suzuki Fronx. Salam strategi, fight and conquer. Assalamualaikum.